aku cepat. Siapa kat sini yang pernah panik tiba-tiba bila sentuh hidung si bulus kesayangan dan rasa kering macam padang pasir? Tangan terus capai telefon Google. Hidung kucing kering bahaya ke? Dan dalam kepala dah terbayang senario paling teruk. Kan? Kita semua pernah lalui saat cemas tu. Kita tengok muka selamba dia yang tengah tidur. Tapi dalam hati kita dah risau. Dia ni okey ke tak? Dia nak bagi tahu aku dia sakit ke? Atau dia saja nak buat aku risau sebab aku tak bagi dia makan wet food? Pagi tadi, relax, bertenang, wahai ibu-ibu dan bapa-bapa kucing sekalian. Hari ini, kita akan kupas tuntas mitos paling popular dalam dunia perkucingan ini. Adakah hidung kering tu memang tiket sehala ke klinik veteriner? Atau ada rahsia lain di sebalik hidung comel yang kadang-kadang basah, kadang-kadang kering tu? Jom kita siasat bersama. Dan sebelum kita mula, cuba komen sikit. Nama ketua rumah anda tu? Ya, si bulus tu lah. Saya nak kenal sikit dengan bos-bos comel anda semua. Sebelum kita jadi detektif kucing, mari kita faham dulu dari mana datangnya mitos ni. Kemungkinan besar kepercayaan hidung basah sama dengan sihat ni datangnya dari dunia anjing. Bagi anjing, hidung yang basah membantu mereka mengesan bau dengan lebih baik. Jadi, mitos ni entah macam mana terlompat spesies dan melekat pada kucing kita. Tapi, kita kena ingat, kucing bukan anjing bersih kecil yang mengiau. Mereka adalah makhluk yang sangat unik, misteri dan ada set peraturan mereka sendiri. Fisiologi mereka berbeza. Kucing adalah pemangsa hendap, pakar tidur profesional, 16 jam sehari tu standard dan makhluk yang sangat cerewet tentang kebersihan diri. Jadi, mengukur tahap kesihatan mereka hanya dengan menyentuh hidung adalah sama seperti cuba meneka cuaca dengan melihat warna baju jiran. Ia tak berapa tepat. Jadi, mari kita buang kepercayaan lama ni jauh-jauh dan belajar cara sebenar untuk faham apa yang bos berbulu kita cuba sampaikan. Pertama sekali, mari kita fahamkan anatomi asas hidung si comel. Kenapa selalunya hidung mereka basah dan sejuk? Hidung kucing yang basah datangnya dari dua sumber utama. Pertama, ia adalah rembesan nipis dari kelenjar peluh yang terdapat pada permukaan kulit hidung mereka yang dipanggil rhinarium. Kedua, dan ini yang paling penting, kelembapan itu juga datang dari saluran air mata mereka. Ya, air mata. Saluran nasolakrimal mereka mengalirkan lebihan air mata dari mata ke bahagian belakang hidung dan tekak. Jadi, hidung yang sedikit lembap itu adalah keadaan normal yang membantu mereka mempunyai deria bau yang tajam untuk menghidu di mana kita sorokkan snack kegemaran mereka. Ia adalah sistem semula, jadi yang sangat efisien. Apabila kita faham bahawa kelembapan ini adalah hasil proses fisiologi normal, kita akan mula sedar bahawa perubahan sementara pada tahap kelembapan itu tidak semestinya satu isyarat kecemasan yang memerlukan kita bergegas ke hospital haiwan pada pukul 3 pagi. Sekarang, kita masuk bab punca pertama. Kenapa hidung kucing boleh jadi kering? Cuba teka apa dia? Jawapannya mudah. Sesi berjemur. Kucing kita ni kan macam panel solar berbulu. Mereka akan cari satu-satunya tumpuk cahaya matahari yang masuk dalam rumah. Tak kiralah atas keyboard laptop kita ke atau betul-betul atas dokumen penting yang kita kena siapkan. Dan akan berbaring di situ berjam-jam lamanya. Proses pengecasan semula menggunakan kuasa solar ini sememangnya akan mengeringkan hidung comel mereka. Haba dari matahari dan persekitaran yang kering akan menyebabkan kelembapan pada hidung mereka tersejat, sama macam air di atas jalan tar pada waktu tengah hari. Jadi,
Kalau anda dapati hidung si Oyen kering selepas dia bangun dari sesi meditasi bawah mentari dia, jangan panik. Ia adalah perkara yang sangat normal. Beri dia sedikit masa dan anda akan lihat hidungnya akan kembali lembap seperti biasa selepas dia minum air atau membersihkan diri. Kita sambung lagi pasal hobi kucing berjemur ni. Fikirkan macam ni. Kucing kita sedang menikmati spa day pribadi mereka. Cahaya matahari bukan sahaja memberikan kehangatan yang selesa pada sendi-sendi mereka, tetapi juga membantu dalam penghasilan vitamin D pada bulu mereka yang kemudiannya akan mereka jilat dan telan semasa sesi dandanan diri. Jadi, aktiviti ini sangat bermanfaat. Namun, sama seperti kita yang akan rasa sedikit kering selepas berjemur di pantai, begitu juga dengan mereka. Pengeringan hidung dalam kes ini adalah kesan sampingan yang tidak berbahaya. Ia langsung bukan petunjuk bahawa ada sesuatu yang tidak kena dari segi dalaman. Sebaliknya, ia adalah bukti bahawa kucing anda tahu bagaimana untuk menikmati hidup dan mencari keselesaan. Jadi, daripada risau, mungkin kita patut cemburu sikit dengan kebolehan mereka untuk mencari ketenangan di mana-mana sahaja, terutamanya di tempat yang paling menyusahkan kita. Baiklah, punca kedua yang boleh menyebabkan hidung kering, dan yang ini kita perlu beri sedikit perhatian. Dehidrasi. Ya, kekurangan air dalam badan boleh menyebabkan hidung menjadi kering. Kucing secara semula jadinya tidak mempunyai dorongan dahaga yang kuat. Nenek moyang mereka di padang pasir mendapatkan sebahagian besar air daripada mangsa yang mereka makan. Kucing moden kita pula makan biskut kering atau kibble yang kandungan airnya sangat rendah. Jadi, jika kucing anda tidak minum air secukupnya, hidungnya mungkin akan menjadi kering. Tapi, penting untuk diingat, hidung kering bukan satu-satunya tanda dehidrasi. Ia selalunya akan datang bersama simptom lain yang lebih jelas. Jadi, jangan terus buat kesimpulan hanya berdasarkan hidung. Anggap ia sebagai satu petunjuk kecil yang mendorong anda untuk memeriksa tanda-tanda lain yang lebih penting yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Jadi, macam mana nak tahu kucing kita betul-betul dehidrasi atau tidak, selain dari hidungnya yang kering? Ada satu cara mudah yang dipanggil skin tint test ataupun ujian keanjalan kulit. Cuba angkat perlahan-lahan kulit di bahagian belakang leher kucing anda, antara tulang belikatnya. Dalam keadaan normal, kulit itu akan segera kembali ke tempat asalnya apabila anda lepaskan. Jika kucing anda dehidrasi, kulit itu akan turun dengan perlahan atau kekal terangkat untuk seketika. Tanda-tanda lain termasuk gusi yang kering dan melekit, mata yang kelihatan cengkung dan kelesuan yang melampau. Jika anda nampak gabungan simptom-simptom ini, barulah ia menjadi satu kebimbangan yang memerlukan perhatian segera dari doktor veteriner. Ingat, hidung kering hanyalah satu kepingan kecil dalam sebuah teka-teki yang besar. Kita perlu lihat gambaran penuh kesihatan mereka. Punca ketiga yang sering diabaikan ialah persekitaran dalam rumah kita sendiri. Kita tinggal di zaman moden di mana penghawa dingin atau aircon dan kipas sentiasa terpasang, terutamanya di negara beriklim panas seperti Malaysia. Peredaran udara yang berterusan, sama ada sejuk atau panas, boleh mengurangkan tahap kelembapan di dalam rumah. Ini bukan sahaja memberi kesan kepada kulit kita, tetapi juga kepada hidung kucing kita. Udara yang kering akan mempercepatkan proses penyejatan lembapan dari hidung mereka. Jadi, jika kucing anda suka tidur betul-betul di bawah hembusan aircon sebab dia kan bos, dia boleh tidur di mana saja dia suka. Jangan terkejut kalau hidungnya terasa kering apabila anda mengusapnya.
Ini adalah tindak balas normal terhadap persekitaran, bukannya tanda penyakit. Ia sama seperti bibir kita yang menjadi kering dalam bilik yang berhawa dingin. Boleh dikatakan, kucing kita ni macam pengesan kelembapan udara, bergerak yang comel. Hidung mereka sangat sensitif terhadap perubahan dalam persekitaran. Apabila kelembapan udara rendah, hidung mereka akan menjadi yang pertama untuk melaporkannya dengan menjadi kering. Ini juga berlaku semasa cuaca sejuk atau apabila sistem pemanas dipasang, walaupun jarang di Malaysia. Jadi sebelum anda melompat ke kesimpulan yang menakutkan, cuba perhatikan keadaan sekeliling. Adakah kipas sedang berpusing laju? Adakah aircon ditetapkan pada suhu yang sangat sejuk? Jika ya, kemungkinan besar itulah puncanya. Anda boleh cuba meletakkan pelembab udara atau humidifier di dalam rumah jika udara terlalu kering. Bukan sahaja untuk kucing anda, tetapi juga untuk keselesaan anda sendiri. Ini adalah satu contoh bagaimana menjaga persekitaran rumah kita secara tidak langsung turut menjaga kesihatan si bulus. Punca keempat berkait rapat dengan tabiat peribadi si bulus itu sendiri, dandanan diri atau grooming. Kucing adalah haiwan yang sangat pembersih. Mereka boleh menghabiskan sehingga 50% daripada masa jaga mereka hanya untuk membersihkan diri. Semasa proses ini, mereka akan menjilat hampir setiap inci badan mereka, termasuklah muka dan hidung. Lidah mereka yang kasar seperti kertas pasir itu akan memindahkan air liur ke bulu dan kulit yang membantu membersihkan dan menyejukkan badan. Proses menjilat muka ini secara tidak langsung akan melembabkan semula hidung mereka. Oleh itu, tahap kekeringan hidung kucing boleh berubah-ubah bergantung pada bila kali terakhir dia mandi menggunakan lidahnya. Jika anda menyentuh hidungnya sejurus selepas dia membersihkan muka, ia pasti akan terasa basah. Jika sudah beberapa jam sejak sesi dandanan terakhir, ia mungkin terasa lebih kering. Setiap kucing mempunyai rutin dandanan yang berbeza. Ada kucing yang sangat teliti. Kita boleh panggil mereka OCD bab kebersihan. Mereka akan membersihkan diri selepas makan, selepas bangun tidur, selepas kita sentuh mereka, malah selepas mereka nampak hantu agaknya. Kucing jenis ini selalunya akan mempunyai hidung yang sentiasa lembab. Sebaliknya, ada juga kucing yang lebih rileks. Mungkin kucing senior yang sudah kurang fleksibel atau kucing yang agak malas. Mereka mungkin kurang kerap membersihkan diri. Ini tidak semestinya bermakna mereka sakit. Ia mungkin hanya personaliti mereka. Jadi, perhatikan corak dandanan kucing anda. Jika seekor kucing yang biasanya sangat pembersih, tiba-tiba berhenti menjaga dirinya dan bulunya mula kelihatan kusut dan tidak terurus, ETU adalah tanda amaran yang lebih besar berbanding hidung yang kering sekali-sekala. Satu lagi punca yang sangat logik dan biasa. Kucing anda baru sahaja bangun dari tidur yang lena. Fikirkan tentang diri kita sendiri. Apabila kita bangun tidur, mulut kita selalunya terasa kering, kan? Konsep yang sama juga berlaku pada kucing. Semasa tidur, mereka tidak menjilat hidung mereka dan aktiviti rembesan kelenjar juga mungkin berkurangan. Demikian pula, jika mereka tidur di tempat yang hangat dan selesa, seperti di atas riba kita, haba badan kita sendiri boleh menyumbang kepada kekeringan hidung mereka. Jadi, adalah sangat normal untuk mendapati hidung kucing kering sejurus selepas dia bangun dari hibernasi selama 4 jam di tengah hari. Ia adalah keadaan sementara. Selepas beberapa minit, dia mungkin akan menguap, menggeliat, pergi minum air atau mula membersihkan mukanya dan hidungnya akan kembali lembab seperti sedia kala.
Lihat senario ini. Bos besar. Bulu anda sedang tidur nyenyak dalam posisi yang paling pelik dan tidak masuk akal, mungkin terbalik dengan kaki ke atas. Anda datang untuk mengusapnya dan anda sentuh hidungnya. Kering. Kemudian, ia membuka matanya perlahan-lahan, memberikan anda renungan, berani kau ganggu aku, yang tajam. Pada ketika ini, sistem badannya baru sahaja rebooting. Sama seperti komputer yang memerlukan masa untuk memuatkan semua program, badan kucing juga memerlukan sedikit masa untuk kembali ke mod operasi penuh. Hidung yang kering pada waktu ini hanyalah sebahagian daripada proses booting up tersebut. Tiada apa yang perlu dirisaukan. Sebenarnya, ia adalah satu momen yang comel untuk diperhatikan. Lihat sahaja muka mamai mereka. Ia pasti akan membuatkan anda lupa terus tentang kebimbangan hidung kering tadi. Jadi, kesimpulan besar daripada semua poin tadi ialah mitos ini secara rasminya dibongkar. Hidung kucing yang kering sahaja bukanlah satu penunjuk kesihatan yang boleh dipercayai. Ia terlalu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran seperti cuaca, kelembapan, tahap aktiviti dan tabiat tidur. Menggunakan hidung sebagai satu-satunya barometer kesihatan adalah seperti cuba memahami keseluruhan filem dengan hanya menonton satu babak sahaja. Anda akan terlepas banyak konteks penting. Kesihatan kucing adalah sesuatu yang kompleks dan perlu dinilai secara holistik. Kita perlu menjadi pemerhati yang lebih bijak dan tidak bergantung pada satu petanda tunggal yang terbukti tidak konsisten. Lepaskan kepercayaan lama ini dan mari kita fokus pada tanda-tanda yang benar-benar penting dan memberikan kita maklumat yang lebih tepat tentang keadaan si bulus kita. Baiklah, jika bukan hidung, apa yang patut kita perhatikan? Tanda pertama yang paling penting ialah selera makan. Kucing adalah makhluk yang hidup untuk makan. Mereka mungkin berlakon seolah-olah mereka tidak peduli tentang apa-apa pun di dunia ini. Tetapi cuba anda goncangkan paket snack mereka, pasti mereka akan muncul lebih pantas daripada The Flash. Oleh itu, sebarang perubahan mendadak dalam selera makan adalah satu tanda amaran yang besar. Jika kucing anda yang biasanya akan menghabiskan makanannya dalam masa 30 saat, tiba-tiba hanya menghidu mangkuknya dan berlalu pergi atau langsung tidak menunjukkan minat terhadap makanan kegemarannya, ini adalah isyarat bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Kehilangan selera makan selalunya merupakan simptom pertama bagi pelbagai jenis penyakit, dari masalah pergigian hinggalah kepada isu dalaman yang lebih serius. Tanda kedua yang perlu diawasi dengan teliti ialah tahap tenaga dan tingkah laku. Anda adalah orang yang paling mengenali kucing anda. Anda tahu rutin harian mereka. Anda tahu bila masanya untuk tik-dik atau zoomies pada pukul 3 pagi. Anda tahu mainan kegemaran mereka. Jika kucing anda yang biasanya aktif dan suka bermain tiba-tiba menjadi lesu, banyak menyembunyikan diri, tidak berminat dengan aktiviti kegemarannya atau tidur lebih lama daripada biasa, ya, walaupun mereka sudah banyak tidur, ini adalah satu perubahan tingkah laku yang signifikan. Kelesuan ataupun lethargy adalah cara badan mereka memberitahu kita bahawa mereka tidak berasa sihat dan sedang menyimpan tenaga untuk melawan penyakit. Jadi, perhatikan personaliti mereka. Adakah mereka masih bos yang sama seperti semalam? Tanda ketiga, dan ini mungkin topik yang kurang digemari tetapi sangat penting, tabiat penggunaan tandas atau litter box. Kotak pasir kucing anda adalah seperti kad laporan harian tentang kesihatan mereka. Perhatikan sebarang perubahan.
Adakah kekerapan membuang air kecil atau besar berubah? Adakah najisnya terlalu keras atau terlalu cair, cirit-birit? Adakah terdapat sebarang kesan darah? Adakah dia kelihatan meneran atau menangis kesakitan semasa berada di dalam tandas? Atau lebih teruk lagi, adakah dia mula membuang air di luar tandasnya? Semua ini adalah tanda-tanda amaran yang jelas bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Mungkin berkaitan dengan masalah saluran kencing, UTI, masalah buah pinggang atau isu penghadaman. Jangan abaikan mesej yang mereka tinggalkan di dalam kotak pasir. Tanda keempat yang menunjukkan keadaan kesihatan mereka ialah penampilan dan tabiat dandanan diri. Seperti yang kita bincangkan tadi, kucing yang sihat adalah kucing yang pembersih. Bulu mereka sepatutnya kelihatan licin, berkilat dan terurus. Jika anda perasan, bulu kucing anda tiba-tiba menjadi kusam, berminyak atau kelihatan serabai dan tidak terurus, ia mungkin petanda bahawa dia tidak berasa cukup sihat untuk membersihkan dirinya. Ini dipanggil poor grooming. Ia boleh disebabkan oleh kesakitan seperti artritis yang menyukarkan mereka untuk membongkok, obesiti atau rasa tidak sihat secara umum. Jadi, penampilan luaran mereka, terutamanya keadaan bulu, boleh memberikan kita banyak clue tentang keadaan kesihatan dalaman mereka. Kucing yang cantik selalunya adalah kucing yang sihat. Sekarang, kita kembali semula ke hidung, tetapi dari sudut yang berbeza. Walaupun hidung kering tidak perlu dirisaukan, hidung yang terlalu basah dengan lelehan atau hingus adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. Jika anda nampak sebarang lelehan yang berwarna kuning, hijau, pekat atau berdarah keluar dari hidung kucing anda, ini bukan normal. Ia selalunya disertai dengan simptom lain seperti bersin yang kerap, mata berair atau kesukaran bernafas. Ini boleh menjadi tanda jangkitan pernafasan atas seperti selesema kucing, alahan atau masalah lain yang memerlukan rawatan perubatan. Jadi, ironinya, dalam beberapa kes, hidung yang basah secara berlebihan sebenarnya lebih membimbangkan berbanding hidung yang kering. Kuncinya adalah memerhatikan apa-apa yang luar biasa dari keadaan normalnya. Untuk memudahkan anda, mari kita buat satu senarai semak kesihatan kucing yang ringkas. Lupakan hidung buat seketika. Setiap hari, cuba perhatikan 5 perkara ini. Pertama, selera makan dan minum. Adakah normal? Kedua, tahap tenaga. Adakah dia aktif seperti biasa? Ketiga, tandas. Adakah semuanya kelihatan normal di dalam kotak pasir? Keempat, dandanan diri. Adakah bulunya bersih dan terurus? Dan kelima, pernafasan. Adakah dia bernafas dengan mudah tanpa sebarang bunyi yang pelik? Jika jawapan kepada semua soalan ini adalah ya, maka 99.9% kemungkinan kucing anda sihat walafiat. Tidak kira sama ada hidungnya kering atau basah pada ketika itu. Gunakan senarai semak ini sebagai panduan harian anda untuk menjadi ibu bapa kucing yang lebih proaktif dan peka. Terakhir, dan yang paling penting, bilakah masanya untuk benar-benar menghubungi doktor veteriner? Jawapannya ialah apabila anda melihat simptom-simptom yang membimbangkan atau sebarang perubahan tingkah laku yang drastik dan berterusan selama lebih dari 24 jam. Jangan tunggu. Contohnya, jika kucing anda tidak makan, lesu dan membuang air di luar tandasnya, itu adalah 3 tanda amaran yang kuat. Anda lebih mengenali kucing anda berbanding orang lain. Percayalah pada gerak hati anda. Jika anda rasa ada sesuatu yang tidak kena, lebih baik dapatkan kepastian daripada pakar. Biarlah ia hanya false alarm daripada terlepas pandang sesuatu yang serius. Ingat,
Kita adalah peguam bela untuk kesihatan mereka kerana mereka tidak boleh memberitahu kita dengan kata-kata apabila mereka berasa sakit. Secara ringkasnya, hidung kering bukanlah butang panik. Ia adalah satu fenomena normal yang dipengaruhi oleh banyak faktor persekitaran dan tingkah laku. Kucing yang sihat boleh mempunyai hidung yang kering atau basah sepanjang hari. Daripada memfokuskan pada mitos lama ini, alihkan perhatian anda kepada penunjuk kesihatan yang lebih holistik dan boleh dipercayai. Selera makan, tahap tenaga, tabiat tandas dan dandanan diri. Dengan menjadi pemerhati yang lebih bijak, kita bukan sahaja dapat mengelakkan kebimbangan yang tidak perlu, tetapi juga dapat mengesan masalah kesihatan sebenar pada peringkat yang lebih awal. Pengetahuan adalah kuasa, terutamanya apabila ia melibatkan kesejahteraan makhluk comel yang telah menakluki rumah dan hati kita. Jadilah pemilik yang berilmu, bukan pemilik yang panik. Jadi sekarang anda dah tahu rahsia sebenar di sebalik hidung kucing. Lain kali bila anda sentuh hidung si bulus dan rasa kering, anda boleh tarik nafas lega dan senyum kerana anda kini adalah seorang pakar hidung kucing yang bertauliah. Anda tahu apa yang perlu diperhatikan dan apa yang boleh diabaikan. Ingatlah, hubungan kita dengan kucing kita dibina atas pemerhatian dan pemahaman, bukan mitos dan ketakutan. Mereka mungkin makhluk yang penuh misteri, yang kadang-kadang sengaja jatuhkan barang dari atas meja sambil tenung mata kita. Tapi di sebalik semua telatah nakal itu, mereka adalah sebahagian daripada keluarga kita. Dan tanggungjawab kita adalah untuk memberikan mereka kehidupan yang terbaik. Jika anda rasa video ini bermanfaat dan mungkin telah menyelamatkan anda dari satu serangan panik, jangan lupa tekan butang like, subscribe ke channel kami untuk lebih banyak lagi tips dan pembongkaran mitos tentang kucing. Dan yang paling penting, share video ini dengan rakan-rakan kucing parent anda yang lain supaya mereka juga tidak lagi hidup dalam ketakutan hidung kering. Akhir sekali, saya ada satu soalan untuk anda. Apakah mitos kucing paling pelik yang pernah anda dengar? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi dalam video seterusnya.